Assalamualaikum korang. Good morning from Sarawak, Korean. Okay, hari ni day 2 Sarawak kita. Pagi ni kita akan sedang aerobik dulu. Lepas tu kita akan ada buat beberapa aktiviti lah. Okay, stay tune. Okay, kita on the way nak pergi day 1. Nak buat apa kat day 1? Senam aerobik. Senam aerobik. Guys, tengok dia orang. Wah, semuanya semua cucuk langit, guys. Nak pergi berteroyong kat Dewan. Sekarang kita nak pergi jalan ke masjid. Kita nak pasang alam banjir. Apa alatan banjir tu lah. Okey ke semua orang? Dah buat kerja. Ni ada jambatan gantung. Weh, jom naik jambatan. Selamat pagi. Okay guys. Hey, semangat semua orang. Guys, tengok ni. Jangan jalan sebalik tak boleh. Wah, ada goyang-goyang sikit. Weh. Tengok tu ada perahu. Perahu tu orang panggil. Tak tahulah. Jalan kampung korang. Isha cuba tunjuk sini. Kita nak masak ayam panso. Wah, ramai sekali. Kita semua akan main taji ayam. Wah. Nak best step siapa ni? Yeah. Tinggal berdua je guys. Lawan. Sekarang kita on the way nak pergi masjid balik sebab nak makan. Lepas tu
kita balik solat. Oh, rupanya diorang patah balik lah. Orang cakap kena balik rumah dulu, solat apa semua. Lepas habis solat baru pergi makan. Okay, ni patah balik ni. Lagi kena patah balik. Oh, lecianya. Guys, kita on the way nak pergi masjid balik. Sebabnya dah kena panggil. Dengar solat-solat tadi tiba-tiba dapat berita suruh gerak sekarang pergi masjid. Okay, kita in a rush. Kelang kabut. Dia naik berjambatan. Nanti makin jauh pusing. Korang dah sampai dekat masjid ni. Dah start dah mantis ni. Tapi tak ada kerusi. Kita duduk kat tangga rumah. Tengok tu ramai dah semua. Siapa tu? Yang berucap tu? Dr. Liza. Montaj. Alhamdulillah dapat makan guys. Ayam pansung, kerabu, ulam-ulaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua makan. Okay guys, saya beli kek lapis Seri Ayu. Kek lapis red velvet cheese. Guys, kita orang nak pergi surau. Malam ni ada tahlil dan juga solat jemaah baca Yasin. Ambil Ika guys. Tengok baju kita orang. Kita orang macam kena pakai ayu-ayu malam ni. Malam ni macam malam kebudayaan lah gitu. Tak tahulah nak menari apa Mungkin kau akan di Barat ke Siti. Ayu sangat yang sungai ni pun. Kain batik. Kita orang nak masuk konten. Hai Kai. Hai. Kita orang malam klasik. Buat apa kat sini? Ni rumah kita orang lah. Cantik Oh, okey. Cantik weh, atas sangat. Baju. Atas sangat. Baju kita ni. Tak tercapai. Ya. Okay. Masih sehat. Dia dah sehat. Dah siap nak lepas yang memang. Cakap hai. Wow, kata-kata untuk hari ini. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Okey. Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ini. Kacat dah. Solatlah sebelum kau disolatkan. Ini nama dia Zul. Ini nama dia Abang. Ni Hakim. Ini Mikael. Bye, bawa motor. Kalau pendek lah? Kita orang dua balik. Saya nasib baik ada lampu suluh. Hehehe. Okay, so kita akan menyuruh jalan pulang. Guys, kita tengah buat sesi photoshoot. Tengok tu. Tengah photoshoot. Kat depan rumah mama je. Okay. Jadi, lepas habis photoshoot ni, kita nak kemas-kemas. Besok awal pagi, pukul 6.30 pagi. Benar 6.30 ke? Betul. 6.30 pagi kita orang dah nak kena berkumpul kat sana. Pukul 7 kita orang nak gerak dah. So kita orang nak pergi Unimas esok. So itu je lah ya video untuk day 2 Sarawak kita. Bye.